Penerima bantuan luar rasa kecewa terhadap pengurusan Maib dan Baitumal. Tolonglah bagi yang secepat mungkin. Seorang penerima bantuan asnaf, Puan Putri, tampil secara terbuka menyuarakan kekecewaannya terhadap kelewatan dan ketidaktelusan pengurusan bantuan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Baitumal. Menurut beliau, bantuan barangan keperluan seperti lampin pakai buang dan susu sering dihantar lewat hingga memakan masa 2 hingga 3 bulan. Tambahan pula berlaku kesilapan penghantaran barangan serta masalah sistem yang menyebabkan permohonan tertangguh atau dibatalkan secara tiba-tiba. Dia juga menegaskan yang dia tidak gentar untuk bersuara demi membantu golongan asnaf yang lain kerana mereka khawatir jika bantuan yang diterima dibatalkan. Beliau juga menyentuh isu bantuan yang masih dihantar walaupun penerima telah meninggal dunia menyebabkan barangan perlu disimpan atau dijual semula secara tidak rasmi. Hal ini katanya berpunca daripada sistem data yang lambat dikemas kini dan tidak efisien. Puan Puteri menyeru agar sistem bantuan Maib ditambah baik, beralih kepada sistem dalam talian yang lebih telus dan automatik demi kelangsungan hidup golongan memerlukan. Sini saya nak bagi tahu, nak tegaskan di sini ialah pampers anak saya tu kau dapat tolonglah bagi yang secepat mungkin mengenai pampers SL tape kepada pampers seluar. Dah benda ni selalu terjadi dengan saya dan saya ingin pihak Mawib tolong mempercepatkan saya punya proses anak saya sebab dah ketinggalkan sampai 2-3 bulan dah benda terjadi. Dan juga sekarang ni saya betul-betul mahukan yang telus, cepat, dan saya ingin mahu koreksi betul-betul lah bagi orang bawahan ke yang buatkan benda ni jadi macam ni. Sebab ni bertahun-tahun mengenai pampers seluar ni selalu bercanggah. Saya order seluar, dia orang bagi hantar yang tape. Bukan saya mewakilkan semua rakyat Malaysia yang golongan asnaf memerlukan. Dari pihak Baitumal, tolong pantau dengan tegas, telus dan berhemah supaya benda ni tak terulang lagi. Dan juga saya menegaskan benda ni dah masuk 2-3 bulan tak sampai barang tu dan boleh tersilap. Lepas tu Mawib suruh saya pergi ke cawangan untuk tulis borang mengatakan penukaran, sedangkan bukan saya salah, sistem Mawib yang salah yang buat benda tu. Jadi kalau dapat pihak Mawib buat dengan betul-betul tepat, bersih, bersistem. Sistem tu saya nak sistem. Dengan sistem manual. Kau dapat sistem yang canggih sekarang ni. Guna handphone sekarang dah celah jari apa semua kan. Online. Sistem online saya nak. Sebab itu yang pihak Pampers mahukan sebelum ni. Jadi dia takkan bercanggah. Kalau masih lagi sistem manual, masih lagi sistem zaman dulu, dia akan still salah, akan terlewat 2-3 bulan, akan postpone. Lepas tu bila dah postpone benda terjadi, rakyat akan susah. Bukan hanya Pampers saja kan? Bukan hanya Pampers, susu pun sama. Susu ada yang tak dapat. Susu saya tak dapat lagi ni. Susu tak dapat lagi. Yang bagian Putra dengan anak saya Fatimah. Untuk bulan 5 dan juga bulan 6. Macam bulan susu bulan berapa yang tak dapat lagi? Bulan 5 dengan bulan 6. Belum dapat? Belum. Sepatutnya bulan 4 tu patutnya dapat, tapi dia kata ada masalah sistem kan. Dulu sebagainya semua. Kelulusan. Jadi bulan 5 yang confirm dapat. Dengan bulan 6 dia mulakan. Bulan 4 dapat tak bulan 4? Tak
dapat sebab sistem, dia ada masalah sistem. Jadi 4, 5 dan 6 lah. Tak, dia kata tak lulus pula bulan 4 tu pula. Patutnya bulan 4 Dibatalkan lah. Dibatalkan sementara. Lepas tu dia buat terus 5 bulan 6 yang boleh dia teruskan untuk selama setahun lah. Jadi pampers, susu untuk anak saya Fatimah dengan Putra yang tak dapat. Ini saya nak mewakilkan daripada semua asnaf yang di kawasan KL ni, kawasan Mawib ni, mengatakan yang diorang takut nak memberitahu, menyuarakan yang keluh kesah diorang ada yang tak dapat juga oleh sistem yang kata sistem ni lah tergendala kan. Macam saya jugalah, seperti saya jugalah tak dapat 2-3 bulan dan sebagainya. Nanti takut dapat sebulan, 2 bulan tak dapat, dia bagi yang tu dulu. Macam tu lah. Dia macam tarik tali, macam undur manual, sistem manual. Kau dapat benda tu sistem kena telus, kena auto kau dapat. Diorang nak macam mana yang pampers mahukan. Takut akan dibatalkan permohonan sebab unsur-unsur ada urutan lah, macam-macam lah. Dari segi takut tak dapat terima. Dia orang kata bantuan dibekukan, setahun dapat, nanti setahun lagi tak dapat. Macam tu lah. Sebab diorang memerlukan, jadi diorang takut. Yang mengenai dah meninggal tu pula, dia dah meninggal. Lepas tu pampers diorang ni dah dibeli dia oleh pembekal, dah dihantar macam susu dan sebagainya. Tiba-tiba orang yang asnaf tu kata macam anak dia kata bapak dia meninggal. Bapak dia dah meninggal. Lepas tu pampers tu dipulangkan balik lah. Tak dapat nak claim dengan Mawib. Jadi pampers yang sedia ada yang begitu banyak yang dia terpaksa simpan tu dalam kontena dan dijual harga murah dengan online ke apa benda lah. Sebab sistem tu lambat sangat. Ada apa sistem manual tu? Kenapa? Diorang nak buat apa, putaran apa? Jadi di situ pun kita rasa macam buat sistem, macam apa, ada kartel macam tu. Saya direct cakap kartel ke apa benda ke kan. Hanya Allah yang tahu. Saya punya insting ni lain macam sikit. Jadi saya kata apa yang saya cakap ni kerana Allah Ta'ala. Sebab orang banyak mengadu dekat saya. Saya bukan orang Mawib. Saya penerima asnaf juga. Yang peliknya ramai orang mengadu dengan saya yang mengenai benda sistem ni tak cantik. Ada warga mah datang pun nak kena isi borang, kena itu, kena ini. Diorang bukannya ada duit pun. Isi borang RM10, RM20 dengan skor sehari hidup sangat tinggi. Diorang nak pergi naik teksi, naik get, tak tahu macam mana. Patutnya kalau kita bagi tahu tu apa semua yang memerlukan tu, diorang boleh datang terus tolong. Dan macam mana segala usaha daripada Mawib diorang selesaikan dengan cantik dan cepat, pantas, supaya asnaf-asnaf ni terjaga dan terbela nasib mereka. Saya tak takut sebab saya ada Allah. Benda ni semuanya Allah yang jalankan. Yang suruh saya macam berani bercakap apa semua. Itu je. Jadi berbalik tadi tu saya nak make sure benda ni tolong buat yang terbaik lah. Buat dengan teliti lah. Dengan teliti, telus, berhemah, berdedikasi. Macam mana awak dapat duit rezeki daripada Allah, gaji awak tu macam mana gaji awak tu awak kena kerja kena telus kerana Allah. Hasil awak dapat duit, hasil tu anak awak makan. Biar berkah kerana Allah. Saya doakan awak semua semoga bekerja dengan hemah, dipermudahkan urusan, diberi kesihatan baik tuan-tuan dan puan-puan yang Mawib semua. Semoga Allah terbuka mata, Allah beri hidayah kepada korang semua, supaya berjalan dengan lancar untuk penerima asnaf dapat yang terbaik. Dan kita pun rasa bahagia kerana membahagiakan orang yang betul-betul memerlukan.